Reko cuciin bajunya kayak. Reko masaknya kau tanahnya kayak. Buat tanah lain mak. Cuma baju yo gak jarang nih soal mak. Kau pengen keluar gak gahunannya nyom. Itu nyom dia yang dorang. Tidak apa. Jadi dua itu murah. Dalam awak itu murah. Jadi kau buat. Jadi semua yang tu dah baju kuih. Kalau coba buang tinggal. Coba buang. Kabeh tinggal apa? Nak nyoba sian orang mana lunau. Jadi semut kau, janggut kau. Kau lari laki kau tu. Kama pula laki dan masa pakan nak pulang-pulang. Laiku dah nak selingkuh bro. Dia nak pulang rumah orang lain. Janji ke janji saya pulang. Petang lain pulang aja. Itu dah ada tipu. Jadi tunggu-tunggu je doa. Dia senangnya lah. Maaf lah. No dah. Apa? Ni mah dah ada pulang-pulang. Tak ada kena ini. Tak mau dekor lah. Tak ada cerita. Piti kan lai berkirim taruh mah dia minggu. Kan lai makan doh. Iyo peti iyo lai berkirim. Kamu peti saya dong. Muncul lai makan. Itu baru. Budak dia pulang kau malam ah. Rasai lah. Dia nak kandung tak mak kan. Macam tuan ah. Masa pakan tak pulang-pulang tak ada kenal ni. Assalamualaikum mak. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Halo. Awak mak. Masuklah. Jadi mengapa kau suka kemari? Kau mak. Dan di rumah itu mak. Laki dan rasa pakan nak pulang-pulang mak. Mak lah ni mak. Tiap tengok. Ceknya baik kerajo. Pindah yo kerajo dah dah. Dah pergi dah saya dan. Dia percaya saya ke laki. Laki kau kerajo jangan curiga-curigai. Abe konyo pulang tu, nyo pasti pulang. Sejauh-jauh tabang bangau nyo pulang tu, mau ditulo laki. Abe jaga kau. Yo mak. Tu bawa sampai dah pulang, nyo lebih tinggi lagi ya. Lain mak, betul lain yang dia tak boleh mak. Bawa jarang nyo pulang menganya anak kurang di kau. Iko gosok bajunya. Iko cuciin bajunya kayak. Iko masaknya kau tanahnya kayak. Kena lain mak. Cuma baju yo gak jarang nih soal mak. Kau pengen keluar gak gahunannya nyom. Itu nyom dia yang dorang. Tidak apa. Dua tu punya orang dalam awak tu punya awak kan begitu. Jadi kau buat. Jadi semua yang tu dah baju kuih dah. Kalau coba buang tinggal. Tu dah buang. Buang apa mak? Kabeh tinggal apa? Nak nyoba sian orang mana lunau. Jadi semua kau, janggut kau. Kau lari laki kau. Kau lihat tak? Jadi salah laki tu jawab kacau lo kawak. Kau laki sini masalah laki dah pulang pulang. Baca kasih di rumah. Bukan mak membela-bela Sherman enggak dah. Yo mak, ini orang mak bela. Dia nak bela dah. Betul dia bela je. Saya dia bela dah. Cuba nak saran dia nak bahasia lah badan. Gue sugi koro, janggut koro. Dah sungguh menyanggut koro deh. Kau bayar aku mandai hati di rumah. Tak apa-apa.
Mandi dan tak ada yang tak. Mandi dan kadang lecok lah, kadang juga tidak bagai. Ngatunya, bau laki baru laki ke rumah bedah. Lakinya lu bini lu aku akak. Ya jalan udah itu kecil. Aku iyo kok mak. Tu. Katanya lo mak sih. Iyo mak. Barakau nyagih lanjo sepakat. Kok sepakat kadang-kadang lah. Lagi satu, kadang 120 ya mak. Dia cukup 10 juga. Iyo cukup yang saya mak. Jadi iyo kan karajo dah kekap. Tu nawak kian ni mak tu. Kilo-kilo karajo dan cocok untuk inyong menurut mak tu. Kerajo kini piyo payah menggalih orang tak besar pak. Iya. Mengalih baju, mengalih apa nyanyi segala macam tak besar. Pak di rumah-rumah saja beri keadaan mereka gini ya. Iya mak. Kerajo kini kau minta kau mak ya dosa mak ke tak kerajo pak. Peniang mak gini pak. Boleh kau. Kau mak dia kerajo. Kau kalau mau jadi bazar pak. Bazar tu ada mak. Tak tahu kau bazar. Tidak mak, tentu dengan mak. Bazar itu orang yang dipekerjakan untuk kepentingan seseorang. Iya mak. Bazar gua tu bisa membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Ada muhnya kerja itu. Apa gaji sebulan? Contoh memburu-buru agama, menghina-hina ulama untuk kepentingan seseorang, mendiskriminasikan ulama, menghina dan lain-lain banyak kalau bazar nombor 2 nah. Dia muh lagi kau itu gaji sebulan nah. Chú vô đã đâu đã tahu nó mengerti cara ngecek no mak cukup orang mak menanyong kenyom kok kegaran dong. Dia nak ada tanya. Kok dapat dari jalan jadi itu. Biar awak ada bitih. Asal kamu awak jangan jual-jual, ulama awak jadi hina-hina. Tak jelek. Biar ada bitih ke. Biar ada makan ke. Itu. Itu kan solusi dari dia ni. Bazir ke mama cara mendaftar tak tahu dia ni. Kasia mendaftar tu dia. Itu kini nak capek jadi putih. Jadi bazeronya gaji orang 10 juta, 30 juta, 40 juta sebulan untuk memburu-buruan orang. Ada kamu kerja itu. Dan kalau situ kan iyo dah ada masyarakat. Ya udah dulu kerja itu kan lama. Itu. Dan dia lah pada pun enggak 100,000, 150,000. Ada sekolah saya itu nyawa. Itu dah tua. Enggak tergak tu kalau mengenai orang tu. Itu boleh kan? Itu yang pertama. Nombor 2 orang tua kau juga berasihan nanti. Dia betah lagi rumah berbagai kecil mak tadi mandi buat sampai kali sehari. Berasihan kau berasihan. Betah rumah. Walaupun dah aku juga fikir happy. Kau malah yang rumah dalam tang cari berusi lainnya buat jangan salahnya. Ngerti kau tak? Iya mak. Lah. Iya mak. Ada kau ni bawa lagi kau kau. Dia nak doa mati kau kok sempat ada bertiga kau ada berdua macam. Iya mak. Lah. Iya mak. Ini pulang lu dia ke PK Puan ke PK ada perlu lah. Iya mak. Lah. Iya mak, makasih banyak mak. Bagai.